Anda pernah tak tengah scroll TikTok atau YouTube, tiba-tiba nampak orang cerita pasal masalah hidup, terus rasa, weh, benda ni saya pun tengah hadap. Kalau anda pernah rasa macam tu, tahniah, anda dah sampai ke tempat yang betul. Sebab kat sini, kita tak datang nak sembang politik, tak nak gaduh siapa betul siapa salah, tak nak tunjuk siapa lagi bijak. Kat sini, kita nak borak kosong tapi borak yang ada isi. Saya tahu, hidup kat Malaysia ni bukan senang weh. Kadang rasa macam semua benda naik. Minyak naik, sewa naik, gaji tak naik-naik. Tapi kita still kena senyum. Sebab kalau tak, nanti orang kata kita ni tak bersyukur. Padahal dalam hati dah meletup. So, channel ni bukan channel motivasi, bukan channel politik, bukan juga channel gosip artis. Channel ni tempat kita sembang jujur, santai dan kadang-kadang lawak sikit. Janji, real. Okey, biar saya cerita sikit kenapa saya buat channel ni. Kadang saya rasa ramai gila orang kat luar sana tengah struggle, tapi tak ramai yang betul-betul berani cakap pasal benda tu. Semua pendam, semua simpan, termasuklah saya sendiri. Bila jumpa kawan baru nak luah, tapi kawan pun sama, tengah pening kepala bayar bil. So, saya fikir, why not kita buka satu ruang kat sini? Satu tempat yang kita boleh borak lepak style, tapi sentuh benda real. Tak payah nak tunjuk pandai, tak payah nak sarkastik sangat. Kita bincang cara kita rakyat biasa yang membanting tulang empat kerat ni semata-mata untuk mencari sesuap nasi. Kadang, benda yang simple pun boleh jadi berat kalau kita tak cerita. Contoh, masalah kerja, bos jenis suka bagi kerja last minute, gaji tak cukup tapi kerja macam nak mati, pasangan tak faham, member toksik, member pinjam duit, semua tu benda yang ramai orang alami tapi tak semua berani nak cakap. So, saya nak jadikan channel ni macam satu tempat lepak maya. Macam anda lepak kedai mamak, minum teh ais sambil maki sikit pasal hidup. Tapi dalam masa sama, anda rasa lega. Tapi saya nak tekankan satu benda awal-awal. Channel ni tak ada kaitan langsung dengan mana-mana parti politik, okey? Kita bukan nak menyalahkan sesiapa. Kita cuma nak sembang dari mata rakyat biasa yang bangun pagi, pergi kerja, balik malam, tunggu gaji masuk hujung bulan ataupun bagi yang kerja sendiri. Sebab jujur cakap, saya rasa ramai antara kita dah penat dengan debat politik tak habis-habis. Tapi masalah sebenar masih sama. Harga barang tinggi, peluang kerja tak banyak, kos hidup makin menggila. Tapi bila kita sembang, at least kita sedar kita tak sorang. Saya bukan pakar, bukan ustaz, bukan motivator. Saya cuma nak buka topik, bagi pandangan ikut pengalaman. Dan maybe dari situ anda pun boleh share pandangan anda kat ruang komen. Sebab tu saya nak buat channel untuk community kat sini. Kalau anda ada topik yang rasa menarik untuk dibincangkan, apa-apa je, pasal kerja, pasal kawan, pasal hidup zaman sekarang, pasal orang sekarang cepat triggered, atau pasal kenapa susah sangat nak cari kawan yang betul-betul ikhlas, drop kat ruang komen. Serius, saya akan cuba baca semua komen. Kalau topik tu menarik, saya akan cuba buat satu video khas untuk kita bincangkan sama-sama. Sebab saya percaya kalau kita boleh duduk sembang secara terbuka tanpa nak menghakimi sesiapa, banyak benda sebenarnya boleh kita belajar dari pandangan orang lain. Kadang benda simple, tapi bila dengar dari sudut lain, terus mind blown. Dan kalau anda tengah tengok video ni sekarang, saya nak minta tolong sikit. Tekan butang subscribe sebab saya nak bina satu komuniti yang chill, jujur dan terbuka.
Tak kisah siapa anda, student, pekerja kilang, peniaga, cikgu, rider atau tengah cari kerja, semua dialu-alukan. Kita semua ada cerita masing-masing. Kadang cerita tu tak perlu viral pun. Cukup bila ada orang dengar, kita rasa lega. Tu je. Saya tahu, bukan semua benda boleh diselesaikan dengan satu video. Tapi kalau kita boleh mulakan dengan sembang, itu dah langkah pertama ke arah sesuatu yang baik. Jadi, itulah tujuan utama channel ni. Tempat untuk kita sembang real, borak kosong, tapi kadang-kadang isi dia boleh buat kita fikir semula. Sambil itu, boleh juga saya dapat income sikit. Saya tak janji semua video saya akan buat anda ketawa. Ada masa saya mungkin akan cakap benda serius, ada masa saya akan bebel sikit, ada masa saya mungkin emo. Tapi saya janji saya akan jujur. Sebab jujur ni susah nak jumpa zaman sekarang. Semua orang sibuk nak nampak sempurna, padahal realitinya kita semua tengah bergelut dengan sesuatu. Jadi, kalau anda rasa channel ni macam ada vibe, tekan subscribe sekarang dan jangan lupa tekan loceng supaya tak terlepas video baru. Lepas ni, saya akan cuba post video baru secepat mungkin. Kita sembang pasal satu topik yang dekat dengan hati rakyat Malaysia. Dan hey, kalau ada apa-apa topik yang anda nak saya borakkan, tulis je kat ruang komen bawah ni. Saya akan cuba baca satu-satu dan kalau topik tu menarik, saya akan buat video khas untuk kita sembang sama-sama. Alright geng, itu je dulu untuk video pertama ni. Anggap ni macam sesi perkenalan lah, macam bila kita lepak mamak first time dengan geng baru. Belum panas lagi, tapi next time confirm sembang tak henti-henti. So, sampai kita jumpa dalam video seterusnya, jaga diri, jangan stres sangat dan ingat, hidup ni kadang penat, tapi bila kita boleh ketawa tentangnya, itu pun satu kemenangan kecil. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Peace out.